Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Ahad, 26 April 2026 Masihi, bersama dengan 8 Zulkaidah 1447 Hijriah. Sekarang ini pukul 6.38 petang. Seperti biasa, video dari report kita untuk hari ini. Saya terlupa. Hari ini hari keputeraan Sultan Terengganu. Jadi cuti umum lah untuk sekolah dan jabat-jabat kerajaan dan pejabat-pejabat kerajaan di seluruh Terengganu. Okey. Lepas tu saya kerja tukang. Tukang mana kerja kontrak ini ya. Tak cuti lah. Kerja seperti biasa lah. Tak muka dia makan je. Okey. Malam tadi lepas buat video dari report kita untuk hari lepas buat video dari report, saya tak keluar ke mana. Lepas sembahyang Isyak baru saya keluar pergi ke ni pukul 9 tu lah, baru saya pergi ke Kedai Fikri. Dan saya dapat makluman pagi ni dia cuti, dia tak buka. Dia pergi hantar bapa mertua dia, keluarga mertua dia lah, pasangan tu, mertua dia tu, bapa mertua dan ibu mertua dia dah pergi hantar ke mana, ke untuk buat haji, untuk menunaikan ibadah haji. Sekali belakang lah, satu keluarga dia tu pergi belakang lah. Dia dan anak isteri dia pergi belakang lah. Lepas tu, jadi malam ni pun tak buka lah. Tak tahu malam ni dapat mana tahu lah. Untuk tempat laptop biasanya untuk internet kalau semua upload video apa semua tu. Satu tempat yang kuat, line kuat lah. Jadi tak tahu nak pergi mana, kedai mana. Tempat suasana yang tenang tu perlukan privacy tenang dan juga line kuat lah. Lepas tu kerjaan malamnya ada tadi terbiasa main internet, upload video apa semua tu. Balik pada pukul 11.50. Ketuk bulat baru je. Maya asal ni ketuk bulat batal pula. Berangin ni tengah hari ni berangin tu, saya berangin. Lepas tu tidur pada pukul 12.40 pagi. Bangun pada pukul 6.40 pagi, bangun terus mandi, semai subuh, makan sarapan sikit. Lepas tu pergi ke ni lah, kedai cik dah lama tak pergi. Di sarapan sana lah. Pasal fikir tutup. Sampai sarapan sana minum pagi lah. Lepas tu baru pergi pak kerja. Dan dalam berapa lah, 20 kot pergi pak kerja. Lepas sana dah 8.10 dah tadi pergi kerja. 10 sampai sana dah 8.36 lah tadi pergi kurang. Tak ada siap juga sepanjang hari ni. Dan siap lewat tadi. Sudah lewat. Pukul 3.40. Pukul 3 sampai pagi 3.56 barulah saya balik rumah. Sampai rumah 4.10. Terus mandi, terus main asar, terus main zuhur. Kemudian duduk senggut-senggut. Tu main senggut. Kali senggut terlelak sekejap dah. Sudah saat ni dalam pukul 6. Bakal balik dari pukul 6. Pukul 6.20. Barulah terus mandi. Barulah pergi mandi. Semaya asar. Terus semaya asar. Lepas semaya asar ni terus dari pukul 6.38 ni terus buat video dari report ni. Okey, saya sekali saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.